Apa 3.0 kan ni memang betul-betul dahsyat lah. Tapi paling dahsyat lagi saya tengok Yo YouTube hari ni hari cuti Abang Modal datang bersama dengan Haziz Sofi. Kita akan pergi ke event nasi kendang selama 2 hari di sini di Datum Jelatik dekat Keramat, sebelah Keramat. 3.0 dah nasi kandar ini, event dari bawah dari Pulau Pinang dan juga kawasan Kuala Lumpur untuk merasai sendiri nasi kandar mana paling sur sekali, kedai mana yang paling beratur, paling panjang sekali, itu yang paling sur lah. Ada berapa 7 gerai yang terdapat di sini ya. Bermula dengan nasi kandar Hamidiah yang saya nampak Hamidiah. Ini nasi kandar kudu yang ada di kedainya di KL lah. Dan juga yang beratur ini kita pening kemana satu kedai yang kita nak pergi beratur ni Kampung Melayu. Sudah pernah cuba, kemudian kita cubalah beratur ya. Ni kita berdua di Din Maju. Saya pun tak pernah rasa lagi pandangan Din Maju. Kita tengok, kita beratur ya, kita ada nasi ayam bersama dengan sayur, murah saja, RM9.50. Nasi bersama ayam, daging RM8. Tapi aku tak boleh nak panjang, so kita layan dulu nasi kandar dan maju. Okey, selesai misi mencari nasi kandar, kita pergi cari tempat untuk makan pula di dalam mall. Ada aircon lagi Din Maju. Ada, kita buka plastik dulu, nampak macam mantap. Okey, kita makan dulu nasi bersama ayam paha, kuah campur macam biasa lah. Kita mainkan muzik di sini ya. Tengok sur tak sur, memang sur. Komen pasal nasi kandar ini, apa komen? Nasi kandar dibawa daripada Penang ke Kuala Lumpur, apa komen anda tentang Penang? 3.0 event nasi kandar 3.0 kan ni memang betul-betul dahsyat lah. Tapi paling dahsyat lagi saya tengok belah merah line Jamal Pokok Ketapang. Tapi Jamal Pokok Ketapang tu dia pernah makan dekat seberang-perang Penang, memang sedap betul. Tapi tadi kami tak pergi lah Jamal tu, kami pergi yang sebelah dia, Din Maju kot. Kami pergi Din Maju. Saya belilah sepungkur yang ikan pasal kenyang je. Tak makan lagi, sekejap malam sikit saya makan lah, nak tengok asal dia sana. Agak sur lah kot. Memang mantap lah sur Din Maju. Apa lagi? Nasi ketapang. Kampung Melayu Subang. Bukan, Kampung Melayu. Kudu. Apa lagi? Dan Hamidiah. Memang sur. Sampai malam pun beratur lagi. Pedia. Sur.